mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini, 5 target TMJ untuk Harimau Malaya telah buat fans Indonesia sakit hati. Isu bola sepak antara Malaysia dan Indonesia memang tidak pernah sunyi dari kontroversi. Kedua-dua negara ini memiliki sejarah persaingan yang panjang, penuh dengan emosi, semangat nasionalisme dan tidak kurang juga dengan api permusuhan yang kadang-kala membakar media sosial. Namun sejak kebelakangan ini, suasana menjadi semakin panas apabila Malaysia menolak jemputan perlawanan persahabatan daripada Indonesia. Keputusan itu bukan sahaja mencetuskan kemarahan penyokong Garuda, malah menimbulkan pelbagai teori dan tuduhan yang mengelar Malaysia sebagai pengecut, takut kalah dan sebagainya. Keputusan itu adalah sebahagian daripada perancangan strategik jangka panjang Tunku Ismail untuk membawa skuad Harimau Malaya ke tahap lebih tinggi. Dan salah satu langkah berani ialah menyertai KAFA Cup, satu kejohanan antarabangsa yang lebih kompetitif berbanding sekadar aksi persahabatan serantau. Lebih menarik adalah target dan cita-cita Tunku Ismail untuk masa depan Harimau Malaya. Dengan 5 asam besar ini, ia telah menggegarkan dunia bola sepak tempatan dan sekaligus buat penyokong Indonesia tidak senang duduk. Yang pertama, Tunku Ismail mahu Malaysia wajib layak ke Piala Asia pada setiap edisi. Dalam kenyataan berprofil tinggi, TMJ secara terbuka menyatakan bahawa Malaysia mesti menjadi pasukan konsisten di pentas Piala Asia dan bukan sekadar layak hanya sekali dalam sedekad. Saya mahu Malaysia jadi pasukan tetap di Piala Asia. Kita kena kekal di pentas ini pada setiap edisi. Malaysia yang dahulunya bergelut untuk layak ke Piala Asia, kini diberi satu sasaran jelas untuk layak setiap kali kejohanan itu, bukan secara kebetulan atau nasib. Ini sangat berbeza dengan pendekatan negara-negara lain, termasuk Indonesia yang baru-baru ini gah dengan kelayakan Piala Dunia tetapi belum menunjukkan konsistensi. Penyokong Indonesia mula rasa tergugat kerana Malaysia kini bercakap soal plan jangka panjang, bukan sekadar bangga dengan satu kejayaan kecil. Yang kedua, target Piala Dunia akan datang. Mungkin ini paling mengejutkan. Tunku Ismail menyebut bahawa beliau mempunyai perancangan jangka panjang untuk membawa Malaysia ke pentas Piala Dunia tahun 2034 atau 2038. Kalau kita serius, ada pelaburan dan sokongan penuh, Malaysia boleh capai tahap itu. Piala Dunia bukan mimpi jika bermula dari sekarang. Bayangkan ketika ramai masih bergelut dengan misi kelayakan Asia, TMJ sudah mula meletakkan impian yang lebih besar untuk Malaysia. Kenyataan ini secara tidak langsung membuatkan penyokong luar negara khususnya di Indonesia untuk mempersoalkan keyakinan Malaysia. Bagi mereka, Malaysia berangan dan mimpi. Tetapi bagi rakyat Malaysia, dia adalah visi yang berani dari Tunku Ismail. TMJ meletakkan sasaran jangka panjang yang sebelum ini tidak pernah dinyatakan secara terbuka oleh mana-mana pemimpin bola sepak negara. Yang ketiga, Tunku Ismail mahu bina kemudahan bertaraf dunia untuk Harimau Malaya setaraf JDT. Satu lagi janji besar ialah mengenai infrastruktur. TMJ mahu membawa sistem latihan, pemulihan, teknologi dan pengurusan prestasi yang setanding dengan standard Eropah ke dalam kem latihan Harimau Malaya. Saya nak Harimau Malaya ada kemudahan bertaraf dunia, bukan sekadar training di atas padang budak sekolah dan gym biasa. Apa yang sedang dilakukan di JDT kini akan dikembangkan ke tahap nasional. Ini termasuk pusat latihan bertaraf FIFA, kemudahan pemulihan berteknologi tinggi, data analitik prestasi pemain dan sistem latihan modular berasaskan taktikal antarabangsa. Ini satu tamparan hebat kepada mana-mana negara yang masih bergantung kepada fasiliti lama atau bergantung kepada kelab luar untuk melatih pemain kebangsaan mereka. Tidak hairan kenyataan ini mencetuskan rasa cemburu dalam kalangan fans Indonesia. Mereka tahu jika Malaysia berjaya membina semua ini, Harimau Malaya akan sukar ditandingi dalam tempoh 10 tahun akan datang. Lihat sahaja JDT sekarang, rasanya satu kelab dari Indonesia pun tak mampu challenge JDT buat masa ini. Yang keempat, ubah mentaliti pemain agar main untuk menang, bukan sekadar cukup layak.
TMJ tidak hanya bercakap soal infrastruktur dan kejohanan, tetapi beliau mahu mentalitikan semula seluruh skuad kebangsaan. Saya nak semua pemain Harimau Malaya berfikir macam pemain JDT. Ini satu revolusi minda. Ramai pemain negara kita terbiasa dengan sikap cukup makan, sekadar layak ke kejohanan pun sudah dianggap kejayaan besar. TMJ mahu mentaliti ini dihapuskan. Pemain JDT yang kini sudah terbiasa bermain di Liga Juara-Juara Asia, menewaskan kelab Jepun dan Korea serta memenangi piala demi piala. Dengan perubahan ini, TMJ percaya Malaysia boleh bersaing dengan negara seperti Iraq, Qatar atau bahkan Jepun dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang. Yang kelima, Tunku Ismail mahu tamatkan budaya politik bola di Malaysia ini. Tidak akan ada lagi kroni dan nepotism. Kata-kata kelima ini adalah kata-kata yang paling tajam dan berani. TMJ mahu menghapuskan budaya politik bola sepak yang sekian lama membelenggu FAM dan sistem pengurusan sukan negara. Saya nak sistem yang profesional, telus dan berdasarkan prestasi, bukan siapa kawan siapa atau siapa dari negeri mana. TMJ secara tidak langsung menyentuh isu lama yang telah merosakkan banyak organisasi bola sepak di Malaysia. Antaranya adalah pengaruh politik, campur tangan tidak profesional dan jawatan berdasarkan kenalan semata-mata. Nak senang faham macam pakai kabel lah orang cakap. Jika ada kabel, easy gila nak dapat kerja. Dengan pengurusan baharu yang lebih telus, TMJ mahu mewujudkan sistem bola sepak nasional yang dikendalikan seperti kelab profesional Eropah, bukan seperti kelab kampung atau jabatan. Inilah perubahan struktur yang sangat digeruni oleh negara jiran. Mereka tahu apabila Malaysia mula membuang unsur politik bola sepak, mereka bakal berdepan pasukan yang lebih mantap, fokus dan berprestasi tinggi. Kenapa fans Indonesia sakit hati? 5 azam TMJ ini bukan sekadar cakap kosong dan mereka juga mengetahuinya. Ia dilengkapi dengan tindakan. Penyertaan ke KAFA Cup dan penolakan terhadap perlawanan friendly yang tidak mendatangkan manfaat telah menyedarkan mereka betapa seriusnya Malaysia untuk menjadi yang lebih maju ketika ini. Pelaburan berterusan di peringkat akar umbi juga akan menjadikan Malaysia berada pada landasan pembangunan yang jelas. Namun di pihak Indonesia, janji-janji TMJ ini dilihat sebagai tindakan sombong daripada anak raja. Sikap berlagak kerana kononnya tidak mahu bermain friendly match dengan negara jiran. Hakikatnya, ramai penyokong Indonesia mula sedar bahawa Malaysia kini tidak lagi melihat ASEAN sebagai zon persaingan utama. Harimau Malaya sedang melangkah keluar dengan cuba menyertai kejohanan seperti KAFA Cup dan merancang ujian dengan kelab dari Eropah Timur dan Timur Tengah. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati, malah sebahagian besar penyokong Indonesia mula menyerang Malaysia di media sosial dengan cara low IQ. Mereka menganggap tindakan TMJ ini adalah ancaman mereka kerana ia demi pembangunan jangka panjang bola sepak negara Malaysia. Penganalisis luar negara seperti Thomas Bullock dan beberapa portal bola sepak Asia telah menyebut bahawa tindakan Malaysia menyertai KAFA Cup adalah satu langkah berani dan juga bijak. Ia menunjukkan Malaysia kini bersedia untuk menghadapi cabaran di luar zon ASEAN. Sementara negara jiran lain masih sibuk bermain dengan pasukan sama berulang kali, Malaysia membuka lembaran baharu menentang pasukan seperti Iran, Uzbekistan dan Tajikistan. Ini menunjukkan perancangan TMJ bukan sekadar sembang. Ia penuh data dan visi dan pelaksanaan yang rapi. Di bawah naungan Tunku Ismail, visi Malaysia mula menyinar. Dalam bola sepak moden, kejayaan tidak datang dengan janji kosong. Ia datang dengan perancangan jangka panjang, pelaburan berterusan, keputusan strategik yang berani dan mentaliti kemenangan. TMJ telah meletakkan kelima-lima ini sebagai asas kepada kebangkitan Harimau Malaya. 5 azam TMJ bukan sekadar slogan. Ia adalah manifesto bola sepak profesional yang kini menjadi punca mengapa ramai fans luar termasuk Indonesia mula rasa tergugat dan panas hati di dada mereka. Mereka menyedari hal ini dan mereka sangat iri dengan plan jangka masa panjang Tunku Ismail. Malaysia kini sedang membina laluan ke pentas yang lebih tinggi dan TMJ adalah kapten kapal itu. Jika pelayaran ini berjaya, Harimau Malaya akan menjadi pasukan yang bukan sahaja disegani di Asia Tenggara tetapi di seluruh Asia.